Kerana mengalu-alukan hasrat murni dan komitmen daripada Kerajaan Madani untuk menstruktur semula pembangunan sosial di dalam negara ini. Dan hasrat Kerajaan Madani supaya dalam rancangan Malaysia ke-13 ini bahawa Malaysia akan mencapai status negara maju 2030, kita mendoakan supaya ia akan tercapai. Namun, Tuan Yang Dipertua, setelah lebih 62 tahun Sabah Sarawak membentuk negara ini bersama-sama dengan Semenanjung, saya perhatikan dan dengan ikhlas serta jujur serta penuh kerendahan hati ingin membahas beberapa perkara yang ingin kami bawakan sebagai suara hati daripada rakyat Sabah sendiri. Meneliti kepada rancangan Malaysia ke-13 yang dikemukakan di dalam Dewan Yang Mulia ini, kerana mendapati bahawa tiada rencana kerajaan persekutuan untuk benar-benar menuntaskan jurang pembangunan di antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Ini kerana di dalam rancangan Malaysia ke-13 yang dikemukakan tiada dasar atau polisi yang nyata untuk menterjemahkan kata-kata Allahyarham Tunku Abdul Rahman untuk membuat Sabah dan Sarawak dan Semenanjung ini duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Anggaplah pada kali ini saya berbahas dalam Dewan ini untuk menelusuri sejarah lalu kita daripada 62 tahun yang lalu untuk melihat keadaan sebenar dan kenapa saya berkata demikian. Jika kita lihat kepada sejarah lalu, sehingga sekarang kita melihat bahawa Sabah masih lagi tidak mendapat keadilan yang sepenuhnya ketika hasrat murni untuk membentuk negara ini bersama-sama dengan Sarawak dan juga Semenanjung. Bahkan melalui rentetan sejarah yang berlaku, kita lihat bahawa hak Sabah dan juga hasil Sabah semakin lama, semakin hilang, semakin kurang. Ada yang diserahkan kepada orang luar dan ada juga yang diambil oleh pihak lain sehingga menjadikan Sabah menjadi suatu wilayah yang mempunyai pendapatan atau kurangnya hasil untuk Sabah, rakyat Sabah sini untuk membangun. Saya bagi contoh. Fakta yang jelas yang kita lihat ialah pada tahun 2009 misalnya, penyerahan Blok L dan M kepada Brunei tanpa persetujuan daripada Kerajaan dan Dewan Undangan Negeri Sabah, dan keluasan ini adalah 5,850 km persegi. Dan menurut anggaran daripada Tun Dr. Mahathir sendiri, nilai kehilangan untuk kawasan ini adalah sebanyak $100 bilion nilainya akibat daripada penyerahan ini kepada Brunei. Ianya tidak ada diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah, sedangkan menurut perkara 2 Perlembagaan Persekutuan ianya perlu dapat persetujuan daripada Kerajaan Negeri Sabah dan Dewan Negeri Sabah dan kemudian daripada Yang di-Pertuan Agong. Ini pertama. Keluasannya bukan sedikit. Keluasannya hampir setengah negeri Johor atau hampir sama dengan keluasan negeri Sembilan. Dan kedua, saya ingin juga nyatakan bahawa Sabah, pembuka dan penutup kata juga sudah kehilangan labuan masuk ke dalam wilayah persekutuan tanpa sebarang pampasan. Sabah juga telah kehilangan hak wilayah lautan daripada 3 batu nautika sehingga kepada 200 batu nautika EEZ. Keluasan ini adalah ratusan ribu kawasan lautan yang kaya dengan sumber segala-galanya yang kini bukan lagi dikuasai negeri Sabah. Jadi kita dapati bahawa semakin kurang hasil kita kalaulah ini yang dicernakan kepada pemimpin kami di masa lalu tahun 63 bahawa Sabah akan kehilangan ini selepas 60 tahun. Tidak mungkin rakyat kami akan bersetuju untuk membentuk sama-sama dalam negara ini. Ini adalah kebenarannya. Sebab itu saya mau tekankan sekali lagi. Dalam kita merencanakan polisi tentang rancangan masa depan Malaysia dan negara ini, jangan lupa bahawa Sabah telah menyumbang besar untuk pembangunan, untuk kemakmuran Malaysia ini. Sabah juga telah kehilangan banyak perkara.
Pertama seperti Jabatan Imigresen, Kastam, Pendidikan, Kesihatan, JPJ, Jabatan Perangkan, Jabatan Penyerahan Sabah, sebahagian fungsi Jabatan Perikanan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, bahkan juga Jabatan Kehakiman Sivil Sabah, Jabatan Pendaftaran Negara Sabah, Jabatan Perpaduan Negeri Sabah, LLS atau SSB juga kita kehilangan. Juga telah diberi tawaran baru-baru untuk mengambil alih, tetapi manalah kita ada untuk mengambil alih kena duit 2 bilion. Tidak sanggup dilupuskan oleh Kerajaan Persekutuan, sedangkan 8 bilion dilupuskan untuk Felda. Saya telah bersuara dalam Dewan ini sebelum ini, tolong lupuskan 2 bilion supaya Kerajaan Negeri Sabah dapat mengambil alih semula SSB ini. Tetapi sehingga sekarang tidak ada yang dibuat. Sedangkan ini adalah untuk kebajikan. Kenapa Felda boleh dapat sampai 8 bilion? Dilupuskan hutang. Tetapi Sabah 2 bilion tidak dilupuskan hutang. Saya mau jawaban daripada kerajaan. Bahkan juga Sabah juga kehilangan tanah Felda di Sabah 263.697 luasan, yang mana sepatutnya untuk semua peneroka, tapi hanya 1.000 lebih peneroka. Hasilnya yang diperoleh terlalu besar diperoleh oleh pihak Felda sendiri. Dan kita tahu bahwa mereka membayar cukai-cukai kebanyakannya dari kepada Semenanjung, tidak kepada agensi Sabah. Begitu juga dengan agensi-agensi persekutuan yang lain berebut peneroka-peneroka masuk ke wilayah Sabah. Dan mereka mempunyai dana yang besar karena sokongan daripada Kerajaan Persekutuan. Tapi hasilnya daripada mana? Kebanyakan hasil daripada negeri Sabah sendiri. Lihat sajalah koperasi-koperasi di Semenanjung, ratusan juta mereka punya dana. Tengok koperasi di Sabah, 20 lebih juta, 4 juta, 1 juta. Sangat kesian dengan nilai koperasi yang begitu kecil. Tapi hasilnya daripada mana? Kita punya hasil daripada Sabah tidak sampai sepenuhnya kepada rakyat Sabah. Janji untuk 40% hasil Sabah tidak pernah ditunaikan sepenuhnya. Kita minta supaya bayaran diberi, tapi yang kena beri hanya 600 juta itu. Terima kasih kepada Perdana Menteri PMX ke-10 karena telah memberikan kenaikan kepada 600 juta. Tetapi kalau ambil perkiraan kasar tahun 2024, jumlah kutipan cukai di negeri Sabah 5.7 bilion. Sepatutnya dikembalikan 2.28 bilion dalam setahun kepada negeri Sabah. Maka sebab itu kita mintalah, ini yang paling basic, sebenarnya jumlah hasil yang diperoleh daripada negeri Sabah lebih besar daripada itu. Kita tahu karena Kerajaan Negeri Sabah juga sudah meminta kepada Kerajaan Persekutuan menyerahkan 40% itu, yaitu jumlahnya lebih kurang 20 bilion dalam setahun. Dan kita masih menunggu jawaban, tidak pergi ke mahkamah, bagus lagi runding, bincang, duduk, berapa jumlah hasil sebenar, supaya kita di negeri Sabah juga mendapatkan hasil daripada yang telah dijanjikan selama berpuluh tahun. Dan sebab itu kita minta, tolonglah, tidak payah lagi pergi argue di mahkamah, runding bagus, kita cari jalan penyelesaian. Ini yang terbaik daripada pergi ke mahkamah bertahun-tahun. Rakyat kami pun selalu lama menunggu, ramai yang susah, ramai yang miskin, ramai yang menderita. Tetapi kerajaan nampak-nampaknya seperti memperlambat-lambatkan daripada orang Sabah mendapat menikmati hasilnya sendiri. Begitu juga dengan pembangunan fizikal. Kita minta supaya semua proyek-proyek besar di Sabah sepatutnya diberi ruang keutamaan kepada rakyat Sabah sendiri yang menjalankan proyek-proyek itu, supaya orang kami pun dapat berhidup, dapat menjalankan aktiviti ekonomi, supaya rakyat kami juga boleh bangkit. Tetapi kalau sekiranya tumpuan hanya diberi kepada serikat-serikat gergasi daripada Semenanjung, bagaimana kami dapat bersaing? Bagaimana kami dapat hidup dengan lebih baik? Bagaimana kita mau merapatkan jurang pembangunan yang ada itu? Itu sebab saya katakan, tolonglah, kalau beli dengan hanya setakat 50 juta di Sabah yang luluskan sampai katalah sama dengan Semenanjung. Kan kita sama, mau berdiri sama tinggi, sama duduk sama rendah. Kalau sekiranya di sini boleh meluluskan berapa jumlah, di Sabah juga sepatutnya, di Sarawak juga sepatutnya begitu. Bila hanya di Sabah Sarawak hanya 50 juta diberikan kuasa untuk kelulusan, itu artinya budak-budak kecil bukan setara, bukan sama rata, bukan sama duduk, sama tinggi. Tetapi itu adalah bercakap tentang seperti kita sebuah negeri kolonial. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya juga menyentuh satu perkara juga.
berkenaan dengan blok ND6 dan ND7 atau pihak sebelah mengatakan hambalat. Selama setahunnya saya, kalau saya tidak silap, tidak pernah kerajaan negeri Sabah dilibatkan sebelum pengumuman untuk kerjasama dengan Indonesia dibuat. Saya minta sekali lagi supaya hormatilah Sabah. Bawalah sama-sama dulu membuat mesyuarat keputusan sebelum mengumumkan tanah wilayah yang ada di dalam negeri Sabah sendiri. Jangan membuat keputusan seperti di blok L dan M, tidak memberitahu tetapi terus membuat keputusan. Penyerahan pun ditandatangani di Kuala Lumpur, sedangkan itu adalah tanah di dalam kawasan wilayah Sabah. Minta supaya kerajaan serius dalam hal ini, janganlah kami dianggap sepele atau tidak penting di dalam negara ini. Saya juga mau menyentuh tentang peruntukan pembangunan Sabah dan Sarawak yang tidak pun mencapai 11% di dalam negara ini. Sekali lagi saya minta berilah 31% yang mencerminkan tentang kedudukan dan Sabah dan Sarawak seperti komposisi di dalam MP, yaitu 30+1% untuk menjamin satu, kelangsungan dari segi ekonomi. Kedua, di dalam Dewan ini supaya tidak ada penggugatan terhadap segala hak-hak yang telah dijamin di dalam perlembagaan atau di dalam MA 63 seperti mana yang telah disetujui oleh Bapak leluhur kami yang lalu. Saya juga ingin menyentuh tentang pelantikan-pelantikan yang terbaru yang saya tahu tentang pelantikan hakim-hakim sangat kurang daripada Sabah. Saya kurang pasti Sarawak mungkin ada lebih sedikit, tetapi tolonglah pelantikan hakim-hakim juga kepada pegawai-pegawai yang mempunyai jawatan-jawatan yang penting dalam kerajaan persekutuan, tolong beri ruang kepada anak-anak muda negeri Sabah. Tuan Yang Pertua, izinkan saya menutup perbahasan saya dengan pantun. Boleh? Sejuk dan damai di Maragang Hill, sambil menulis dengan sebatang pensel. Janganlah membuat kami terpencil, bila kami sudah memberi banyak hasil. Negara ini kita hidup bersama, diikat treaty baru dapat bersama. Jangan lupa janji yang ada, agar hidup kita sentiasa bahagia. Bila kami tengah bicara, janganlah sugul, marah dan gulana. Kami hanya tuntut yang ada, tidak lebih daripada yang sepatutnya. Sekian, terima kasih. Saya menyokong Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat.